Start berniaga apa-apa tak? Berniaga masa bila? Kalau kita pengalaman berniaga ni bermula umur Sekolah? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Dulu kecil-kecil berniaga apa? Saya berniaga bukan kata kita ni lah. Waktu tu Tok Wan lah, Tok Wan. Tok Wan di Marai Kampung, dia bawa jagung, bawa sayur-sayur kampung. Kita tolong jual lah. Tolong jual, dia bawa saya pergi kat kalau kat Kendal kat panggil market lah, market. Market. Duduk parking kat parking market tu. Saya menjual kat situ lah. Dengan Tok Wan saya. Bermula dari umur 5 tahun memang 5 tahun berniaga tu. Satu faktor, saya sepanjang 32 tahun ni saya tak pernah kerja kilang. Sekali saya tak pernah kerja kilang. Tak pernah kerja kilang. Sebab apa kerja kilang tu benda yang repetition. Buat hari-hari saya bosan. Saya buat kerja tu yang kita kata benda hari-hari mesti kena ada kelainan. Kita boleh explore benda yang banyak lah. So, kecil 5 tahun. 5 tahun berniaga jagung. Lepas tu besar sikit. Berniaga Sekolah rendah ada berniaga apa lagi? Berniaga sayur-sayur juga tapi lebih kepada pukal lah. Pukal lah. Weh, dah main pukal lah. Tok Wan pun dia ada ladang yang besar. Jadi waktu tu kita hantar dekat supplier kan. Berguni-guni lah hantar dekat supplier. Itu besarkan sikit kan. So exposure untuk berjumpa dengan supplier apa semua dah start daripada sekolah rendah? Dah terdedah lah dari sekolah rendah lagi lah. Macam mana Tok Wan saya nego dengan token Cina ni. Saya ingat waktu tu dekat supplier dekat pekan Sungai Tiang. Dekat pekan Sungai Tiang tu. Kami bawa waktu tu cabai besar. Cabai besar tu ada dalam tan tu dah. Setengah tan banyak. Dia nak jual kalau tak silap waktu tu dia nak jual harga pasaran waktu tu dalam 11-12 ringgit kot tak silap. Waktu tu lah tengok negosiasi lah. Belajar dari situ lah sikit-sikit. Tok Wan saya macam tu, kalau tak mau angkat balik nak masuk dalam van. Dah kali Cina tu pun okey tak apa ambil balik. Dari situ lah kita. Itu psikologi negotiation tu. Tak mau aku angkat balik.